Zoom ini kepada Puan Ruby. Silakan Puan Ruby. Sementara saya nak kena bagi co-host kejap. Okay. Alright. Okay, Puan Ruby, silakan. Alright. Thank you, Coach. Sama-sama. Boleh, Puan Ruby? Ya, Oh, alright. boleh, nampak? Dapat. Nampak skrin saya ni? Nampak, nampak. Nampak. Ya. Okay. Hmm. Okay. Okey, ini serba sedikit tentang saya lah. Saya ni trainer kewangan dan perakanan bisnes. Saya student mentoring by Coach Staff and pengasas Virtual Minds Academy. Pengalaman saya dalam bidang ni lebih kurang 15 tahun dan saya juga diiktirafkan oleh pelbagai institusi termasuk Accounting Global DAG, Practical Model Accounting, Power Up, Digital Perak dan HRD Corp. So, then, semua ya? Okay. Ini saya punya social media. Kalau boleh, tolong follow saya. Uh, Miss, kenapa saya tak nampak chat ya? Buat Ruby kena on the chat. On. On the chat. Chat, ya. Ah, ah. Okey. Boleh? Nampak. Sekejap. Boleh. Kalau tak, masuk dekat another device. Okey. Macam saya I ajar try. tu. I try. Okay. Alright. Okay. And then, okay. Ah, okay. Okay, apa itu e-invoice? Okay, ramai dia ingat ini adalah pembayaran cukai. Kenapa? Sebenarnya dia bukan bayar cukai. Actually, dia adalah rekod digital untuk pertukaran transaksi bagi penjual dengan pembeli melalui portal My Invoice LHDN. That means dia ada portal sendiri yang kita guna dokumen nak untuk mengesahkan dokumen invoice kita di portal LHDN. So dia bukan bayar cukai untuk setiap invoice, tapi dia akan rekod kita punya jualan. Okey, e-invoice ni dia mengandungi 55 medan yang wajib diisi seperti butiran penjual dengan pembeli dalam portal My Invoice itu. Setiap e-invoice yang berjaya disahkan, dia akan ada UIN number, Unique Identification Number, iaitu ada dan QR code di setiap e-invoice yang kita jana melalui portal My Invoice. Portal My Invoice ni dia boleh dibuat secara manual atau menggunakan sistem. Okey, seperti kalau perniagaan dia ada sistem accounting, dia boleh link kepada portal My Invoice. Jadi gunakan sistem diorang, terus boleh jana invoice dan terus dia akan secara automatik dia akan melalui portal My Invoice LHDN dan terus dapat verification dari situ dalam lebih kurang 5 hingga 10 saat. Tapi kalau yang manual tu kita kena buat satu by satu, one by one mengikut medan yang saya bagi tahu tadi tu, 55 medan yang kita perlu isikan di sana. Puan Ruby, sekejap ya. Ya. Okey, slide tu besarkan sikit. Yang dekat bahagian template editing tu, you swipe ke kiri. Dekat Ah, this yang one. yang Okay. no, I mean yang untuk design template elements tu, yang dia punya that one. Oh, okay. Just Nampak kecil ya. yeah. Okay. Okay, nampak yang ni. Besarkan sikit. Besarkan sikit. Yang ni nampak. Alright. Okay lah. Okay ke? Saya pakai laptop nampak, tapi yang pakai Phone. phone dia agak kecil lah. Hmm. Hmm.
Kalau kalau pakai present tu memang tak akan nampak chat lah. Itulah itu yang Ah. masalahnya. Boleh masuk Okey, another device lah kalau nak tengok tu, tapi agak kelam kabut sikit ni. betul. Tak apa, tak apa. So saya teruskan dulu. Kau continue saja, tak apa. Okey ya. Okey, so far ini yang sedikit tentang e-invoice apa itu. Okey, and then masa pelaksanaan e-invoice ni, dia ada garis masa dia. Okey, sekarang kita melangkah ke fasa ketiga. Okey, fasa ketiga ni dia start 1 Julai 2025 bagi pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 500,000 sehingga 25,000, 25 juta. Okey, ini fasa yang ketiga yang wajib 1 Julai ni dah kena start. Tetapi untuk yang 150,000 ke atas dan hingga 500,000, dia akan start 1 Januari 2026. Okey? Okey, and then ramai pula tanya, kenapa manfaat daripada e-invoice ni? Okey, antara manfaat dia adalah e-invoice ni bila disatukan dan terus dihantar, sorry. Okey, invoice yang disatukan, pemfailan cukai yang bersepadu, operasi yang lancar. Okey, di sini bila saya kata operasi yang lancar, dia dengan menjimatkan sumber untuk pematuhan cukai lah. Jadi bila kita submit e-invoice ni terus kepada LHDN, uh, bila buat pemfailan untuk tahunan, yearly penjualan tu dah termasuk dah. So tak payah untuk auditor ke accountant ke untuk pengiraan tu, buat pengiraan secara manual balik. So mengikutkan apa yang you all submit dekat LHDN ni untuk e-invoice semua jualan, so dia terus dah direkod dekat sana. So aliran tunai dia lebih cekap lah. Laporan yang didigitalkan, invoice tanpa kertas dan memudahkan perdagangan. Okey? Siapa yang perlu mematuhi e-invoice di Malaysia? Okey, entiti yang perlu mematuhi e-invoice di Malaysia. Pertubuhan, padan orang, cawangan, koperasi. Dalam yang saya list down dekat sini, memang dia mengikut garis panduan 2024 dengan 2025, mengikutkan dalam garis panduan e-invoice LHDN. Okey. Entiti yang dikecualikan daripada e-invoice adalah pejabat diplomatik asing, individu yang tidak menjalankan perniagaan. Okeylah, ini logically lah kan. Dan badan berkanun, organisasi yang pihak berkuasa, macam diorang ambil levy tau, fees ke transaksi. And then dekat sini ada juga yang dikecualikan untuk yang organisation, macam menderma, orang yang menderma buat kerja amal, itu adalah dikecualikan oleh e-invoice ni ya. Okay. Then, kalau tak, okay, saya baca dekat sini komen ni, kalau tak sampai banyak itu, perlu ke puan? Sebulan tak sampai 500, tak perlu, sebab 500 dia punya had tu 150,000 setahun. That means kalau bulanan dapat 500, kalau kita prorate 12 bulan tu pun tak sampai 150,000. So memang tak perlu. Ah, NGO tak perlu. NGO tak perlu. Okey, and then apakah akibat jika gagal mengeluarkan e-invoice? Okey, dalam video saya tu ada orang tanya tahu, tak buat kenapa? Apa yang akan jadi? Okey, inilah akan jadi kegagalan untuk mengeluarkan e-invoice akan dianggap sebagai satu kesalahan di bawah Seksyen 121 di Akta Cukai Pendapatan 1967.
Kesalahan ini akan dikenakan denda antara 200 hingga 20,000 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya untuk setiap ketidakpatuhan. Ha, and then, okay, untuk okay, uh, untuk buat e-invoice ni, main thing kita perlukan nombor TIN. Okay, nombor TIN ni adalah tax identification number yang juga dikenali sebagai nombor cukai pendapatan. So ia adalah unik yang ditetapkan oleh kepada setiap individu bagi entiti pembayar cukai yang berdaftar di LHDN. Okey, hari ini saya just briefly bagi tahu cara untuk mendapatkan nombor TIN ni. Okey, first kita perlu pergi dekat mytax.hasil.gov.my. Okey, di sini bila kita tengok inilah paparan dia. Dekat situ ada carian TIN. Carian TIN menggunakan My Digital ID. Okey, bila guna cara ini, you guys perlukan dua device. Maksudnya satu phone, satu laptop. So senang. Okey, bila kita klik carian TIN ini, dia akan pergi ke sini. Okey, dia akan keluarkan paparan seperti ini daripada aplikasi yang you all download My Digital app daripada phone. You all akan scan guna uh, kira macam ni lah. That means you all first download My Digital ID dekat handphone. Lepas tu masuk laptop ke komputer ke, pergi mytax.hasil.gov.my ni. Lepas tu baru you all scan guna app tu, scan yang QR code yang ni. So baru dia akan ada dia punya arahan, pilih EKYC untuk verifikasi. Lepas tu dia akan minta certain maklumat, you all kena masukkan itu. Then nombor IC dan dia akan buat verification, face verification tu. Lepas dapatkan face verification, nombor IC dengan IC tu pun kena tangkap gambar depan dengan belakang. Lepas tu baru dia akan keluarkan nombor TIN itu. Then you all boleh catatkan nombor TIN. Itulah nombor tax identification anda. Kalau sebagai individu ya. Kalau 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 buat perniagaan, dah submit tax sebelum ni, memang dia orang dah ada nombor TIN lah. Nombor TIN individu tu dia start daripada um, kalau tak silap dia start daripada IG. IG, and then untuk syarikat besar, syarikat sendirian berhad, dia akan mula daripada C, and then ada nombor. Kalau koperasi CS, kalau perkongsian dia mula daripada D, kalau majikan E, seperti begitulah contoh dia ya. Okey, dekat sini ada satu soalan. Puan, saya ni kerja di bawah majikan. Dah ada nombor cukai, tapi dalam masa yang saya berniaga sampingan, so kena buat nombor TIN. Dah ada nombor cukai tu, tidak perlu buat sebab dah ada nombor cukai, itulah nombor TIN. Unless anda punya perniagaan tu sendirian berhad. Okey, kalau sendirian berhad, entiti dengan anda tu dia dah berpisah. So untuk syarikat sendirian berhad itu ada nombor TIN lain. Tapi kalau anda buka enterprise, dia akan sama dengan nombor TIN yang sekarang ada. Nombor cukai anda dengan nombor TIN-nya tu, sebab enterprise tu dianggapkan entiti enterprise dengan diri tu sama. Dia satu. Faham ya? Okey. Okay. And then dekat sini saya nak beritahulah jenis-jenis e-invoice yang terdapat.
di Malaysia sekarang, dia mengikutkan tiga, tiga empat ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Satu, invoice, nota kredit, nota debit, e-invoice bayaran balik dengan self-bill e-invoice. Okey. Self-bill e-invoice ni banyak orang confuse kenapa saya perlu buat self-bill e-invoice. So, nanti kalau join kelas saya nanti, then you all akan understand lah. Saya akan bagi tahu satu-satu. Dekat sini just hari ini saya just share apa itu invoice standard. Okay, dokumen utama yang merekod. Okay, kalau yang pertama, invoice biasa yang kita keluarkan kepada untuk jualan kita kepada pembekal dan penerima. Okey. Dokumen utama yang merekodkan transaksi jualan antara pembekal dan penerima. Okey, termasuk invoice ni termasuk kendiri dibuat oleh pembeli jika pembekal luar dan luar negara dan individu. Okey. Contoh tax solution beli lesen dari syarikat luar negara buat e-invoice sendiri. Hantar ke portal My Invoice. Ini yang kita buat e-invoice sendiri tu. Okey? Standard. Standard punya. Lepas tu nota kredit. Dikeluarkan jika terdapat pengurangan nilai dalam invoice asal. Ah, Seperti diskaun ke, ada pengurangan nilai atau diskaun lah. Atau ada problem. So, kedai silap charge. Then keluarlah nota kredit untuk betulkan amount dia. Okey? And then dekat sini nota debit. Nota debit ni dikeluarkan bila ada penambahan nilai dalam invoice asal. Contohnya, kos meningkat. That means hari ni, contoh dekat sini harga bahan mentah naik. Okey, pengilan dikeluarkan nota debit kepada pembeli. That means first dia dah bayar untuk RM100. Dia dah buat invoice untuk RM100. Tiba-tiba harga mentah bahan tu yang dia naik. So, dia perlu charge lagi RM20. So dia akan buat nota debit untuk invoice yang pertama tu. Okey, soalan dekat sini. Nombor TIN ni SM ke dengan nombor rujukan individu? Ya, betul-betul. Sama-sama. Sebab nombor cukai tu untuk individu kan. Majikan dah ada cukai, nombor cukai yang puan tau. Yang kira dia orang potong PCB ke so dari situ dah ada nombor cukai tu. So yang nombor cukai itu rujukan individu lah diguna untuk enterprise. Kalau kalau sendirian berhad baru dia lain. Kalau company enterprise sama dengan individu, betul. Okey, faham sampai sini nota debit ni kenapa kita nak keluarkan nota debit ni? Okey, then e-invoice bayaran balik. Okey, ini ada seorang dia tanya dekat komen lah. Dia tanya, kalau barang itu dah return, return tu kena buat e-invoice ke? Okey, untuk situasi macam tu, dia ada e-invoice bayaran balik. Dikeluarkan oleh pembeli bagi pihak pembekal jika pembekal tak boleh buat invoice. Okey, sesuai bila bayaran dibuat kepada individu bukan peniaga, transaksi ejen. Sorry saya punya nota dah lain ni. Oops, sorry. Kejap ya.
Sekejap ya, sorry, sekejap. Okey, saya sambung balik ya. Okey, tadi ada ralat sedikit dengan nota saya. Okey, okey. Tadi nota debit. Setakat nota debit tu faham ya? Kalau supplier sudah mula e-invoice tapi buyer belum lagi, maka tak perlu validation. Ya, tak perlu. Dengan adanya e-invoice, maka invoice fizikal sudah tiada lagi. Betul. Berapa cost on subscribe e-invoice software? Okey, software saya kurang pasti sebab ada banyak software dalam pasaran. Tapi kalau ikutkan My Invoice Portal tu, dia percuma. Ah, tapi dia secara manual. Sebab kalau encik guna uh, invoice software, dia ada dua jenis. Satu yang guna sekali dengan accounting software, lagi satu dia stand alone untuk e-invoice sahaja. So kena survey lah dekat market. So nombor itu yang kita kena isi dengan social media. Betul-betul. Nombor SSM je puan. Tak, okey. Contoh TikTok nanti ada minta tim tapi income commission 100 je. Kalau tak isi, ya nanti tak boleh. Betul, itu rules TikTok sekarang ya. Sebab itu mereka perlukan nombor TIN anda untuk mereka keluarkan uh, invoice on behalf anda. So, bila dia orang bayar commission untuk anda pun, mereka kena buat self-bill invoice untuk anda. Macam tu. Something like dia orang punya rules and regulation lah. Okay, software setahu saya sekarang software SQL is the best. SQL, AutoCount, dia sekali dengan accounting system dan ada modul e-invoice sekali. SQL is the best. Yes. SQL Cloud pun rasa boleh. Kalau yang macam murah-murah sikit tu buku. Buku.my. Sekejap ya, saya tunjuk buku UKU accounting software. Ah, yang macam ni, buku accounting software. So dia punya pricing pun okay lah. So you can cancel anytime. Dia punya plan dia macam ni. Boleh nampak ya saya punya screen? Nampak, nampak. Tak nampak. Nampak, nampak. Okey. Nampak yang saya share ya? Ada. Okey. Okey, so ini buku accounting ya. Kalau SQL Cloud pun okey lah. Dia punya pricing ya. Okey. Lebih kurang macam ni dia punya harga dia. Accounting and invoicing. Tengok. Sebulan dia charge macam ni. Tapi user friendly. SQL ni memang user friendly. Ah, okey, balik.
Okay. Okey, setakat nota debit ni faham ya? Okey, selepas nota debit ni ada e-invoice bayaran balik. Tadi saya beritahu ni, e-invoice bayaran balik ni dikeluarkan sah untuk pembayaran bayaran balik daripada kepada pelanggan. That means produk rosak, pelanggan dipulangkan wang. Syarikat keluarkan e-invoice bayaran balik. Something like purchase return lah. So uh, dalam sebab sebab yang dikeluarkan invoice bayaran balik ni, sebab the first invoice yang you all keluarkan yang standard invoice tu dah masuk dalam sistem. So untuk bayaran balik, bila sesuatu barang dipulangkan ke produk rosak, so you all perlu buat invoice bayaran balik. That means you bayar balik kepada pelanggan tu lah. Ah, and then the last one is inilah self bill e-invoice. So di sini ada banyak jugalah self bill e-invoice ni dikeluarkan oleh pembeli bagi pihak pembekal. Jika pembekal tak boleh buat invoice, maksudnya pembekal tu bukan melebihi 150,000 jualan dia, tapi dia keluarkan resit atau bil. Itu masih sah. Resit dan bil yang dikeluarkan masih sah. Ah, jadi kalau ada situasi yang pembekal tak boleh buat invoice tu, then kita perlu buat self bill e-invoice. Sesuai untuk bayaran kepada individu bukan peniaga, transaksi ejen atau pengedar, pembayaran kemenangan, dividen, e-dagang. So macam ni kita kena buat self bill e-invoice. Bayaran komisen, uh, bayar servis kepada individu bukan syarikat, pembeli keluarkan self bill e-invoice. Self bill e-invoice ni juga dipanggil e-invoice bil kendiri. Okay. And then ini adalah contoh ya, contoh portal My Invoice kalau kita nak guna manual. Kalau kita beli software in future pun kita perlu pergi activatekan My Portal dekat sini, invoice ni, baru kita linkkan software yang kita beli itu kepada My Invoice Portal ni. So setiap orang dia ada portal My Invoice ni. Ah, so you all kena pergi activatekan My Invoice Portal ni di mana? Di mana kita nak buat activatekan portal ni adalah di seperti yang tadi tu dekat mytax@gov.my ni. Tax hasil ni. MyTax dekat sini lah. Lepas kita masukkan nombor IC and all that, then kita dah boleh pergi aktifkan My Portal. Okay, ini saya tak boleh tunjuk banyak ya. And then dekat sini new document, document submission. Di sinilah dashboard dia dan beginilah rupa dia. Okay, so far ada soalan lagi? Self bill invoice ni untuk bayaran gaji pun kena ada ke? Okey, bayaran gaji tu tak ada. So far bayaran gaji tu tak ada. Tapi bayaran commission. Commission tu kena ada. So saya akan simak balik dan saya akan bagi tahu ya. Yes, betul, Miss Anis. mytax.hasil.gov.my, betul. Ada soalan lagi? So saya punya slide pun dah end. So kalau boleh just saya nak minta balik untuk follow saya dekat TikTok, Instagram dan Facebook. Sekian saya punya sharing. Thank you. Harap dapat sedikit lagi. Kalau nak tahu pasal kelas tu, you all boleh follow saya dekat TikTok ya. Thank you. Thank you semua. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau saya ada syarikat enterprise, saya ambil gaji, saya itu kena invoice juga ke?
Itu dah masuk antara ni kan. Owner's withdrawal kan, Ya, Puan Ruby? owner's withdrawal, betul. Hmm. Itu kena invoice, Drawing. invoice tak? Hmm. Kena kena juga ke, Puan Ruby? So far untuk gaji dia tak tak bagi tahu lagi. Untuk Hmm. gaji tak ada. Ah, sebab gaji, kalau gaji dah everyone kena buat ni. Hmm. Ha. I mean, Dia bayaran oh, faedah, dia mm-mm. bayaran komisen, itu yang kita perlu buat. Sebab dia bukan pekerja tetap kita. Macam owner withdrawal Same, kena same. invoice juga. Same, tak Tak perlu. perlulah, tak Ah, perlulah. sebab Okay. itu gaji kan, dia ambil sebagai Mm-mm. gaji dan dia ada EPF OXO dia kan. So Mm-mm. tak ada. Untuk syarikat sendirian buat nak login mana Puan? Jika ada tip. Okay, bila start dia? Start business tu bila? Sedia Berhad nak login mana puan? Ah, Mm-mm. memang macam seperti biasa, ada nombor TIN dia. Kalau sebelum ni dah pernah declare cukai tu, mesti you punya accountant ke atau tax declare agent tu dia akan bagi tahu nombor TIN. Selalunya dia orang yang pegang lah nombor TIN tu. Sorry, bukan nombor TIN. I mean portal tu. Portal ID dengan login tu. Okay, saya tunjuk dekat mana nak login tu. Okey, kejap eh. Ni untuk company Sendirian Berhad kan Ya, Puan ya, Ruby? ya. 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 Okey, dekat sini, you akan pilih jenis pengenalan tu. Dekat sana tu, masukkan nombor IC and then nombor nombor pengenalan tu hantar dan password, lepas tu you boleh masuk dalam portal tu. Contoh saya tunjuk yang pre-port ya, pre-port. Okey. Seperti macam ni lah. Dia ada pemilik perniagaan dia. Macam ni. Bila dah masuk portal tu, dia akan tunjuk anda nak pergi sebagai individu ke atau perniagaan. Atau kalau ada sendirian berhad, dia akan tunjuk dekat sini pemilikan perniagaan atau syarikat. Lepas tu ada kat sini lah. Boleh ya? Saya dah stop sharing ke? Masih ada lagi. Saya ada lagi. Gambar Macam mana slide. nak stop? Tekan butang stop sharing. Okey. Ah, Kena belajar kenal semua ni. ya, tak apa. First time kan? Ah. Okey, ada soalan ni. Sekarang untuk enterprise, dah ada syarikat PTL. PTL ke PLT? Private limited. Private Private limited. limited. Hmm. Ditanya, syarikat ni kategori enterprise ataupun sendirian berhad? Okey, Dia, dia under private limited. Dia punya entiti tu macam mana dah saya cakap dia ni? in between kan, Puan Ruby? Uh, Dia Sekejap ya. Sebab dia punya entiti ni hmm, dia dia bukan satu kan. Actually dia gabungan kalau tak silap saya. Dia partnership ya. Kalau kalau dikatakan limited liability partnership. So ataupun dia kata private limited company. Dia satu entiti yang berbeza. Sebab masa sendirian berhad tu mesti bila buat you all punya SSM tu dah sendirian berhad. Ada keluar sendirian berhad. So ini PLT. Dia satu entiti lain. PTL ni, Private Limited. Dia satu entiti lain. Enterprise dia lain.
Lagi? Ya, ini ada soalan. So, kalau dah letak tin nombor, tapi commission apa ni? Puan daripada Puan Fauzia ada soalan ni. Kalau dah letak nombor, letak TIN number tapi commission bawah 150K, tak perlu e-invoice dan tak perlu declare ke? Macam mana? Saya kurang faham tapi risau. Okey, ini dekat commission, ini untuk TikTok ya? TikTok affiliate ke? Ha, okey. Untuk TikTok, Shopee, you all tak perlu risau sebab mereka sebagai e-commerce punya platform, diorang akan buatkan untuk anda. So, you all just letakkan nombor TIN dekat sana supaya menyenangkan diorang punya proses. Bila diorang bill e-invoice atau commission untuk anda, diorang akan buat e-invoice untuk pembeli. Lepas tu untuk commission seperti saya lah affiliate yang commission yang saya terima tu, untuk saya dia akan buat self bill. So kita tak perlu risau. Kita tak perlu buat apa-apa. Kita cuma letakkan nombor TIN sahaja. Allow intensive staff or intern. Dia boleh claim under staff, part-time staff, allowance. Setakat ni, setahu saya pembayaran faedah, pembayaran commission yang kita perlu buat self bill e-invoice. So, yang berkenaan dengan staff, under employment, semua tidak perlu. Kalau allowance, commission, itu saya kena check balik. Okay? Should this, yes, allowance, under allowance. Mungkin Puan Hatini tanya, allow incentive staff, student intern ni, payment dia, bayaran dia macam mana? Menggunakan kena Macam submit biasa kita invoice, keluarkan payment, pembayaran. Ya, ya. kita bagi payment voucher je lah kan kat Yes, diorang payment kan? voucher, betul, payment Ah, voucher untuk dia. Tapi mm-mm, kalau dia buat commission, that means mm-mm, dia bekerja untuk kita. Ah, Bekerja untuk kita, kita bagi allowance. Tapi mm-mm. untuk yang commission base tu, orang yang kerja, agent kita yang dia kerja commission base tu, dia punya jualan tu tak menentu. So dia buat sebagai business. It is a business. So yang tu you kena buat e-invoice. How do you treat salaries and overtime? It's consider you pay wages untuk dia. Yang tu tak perlu invoice lah. Yes, tak perlu. Sebab dia bukan buat perniagaan atau commission, dia based on commission. Lagi? Ada soalan lagi? Ke saya terlepas apa-apa? Okay, thank you, Miss. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, ya, Puan Anis, ada apa-apa lagi? Untuk running number, perlu ikut My Invoice portal running number saja. Ya, betul. Dia dah ada running number sendiri dekat sana. Atau you all boleh guna running number sendiri. Dia ada space dekat sana. Dia ada option nak pilih. Oh, thank you. Thank you so much, Miss Aslin, Miss Erin, Sir Erin. So harap
sharing kita pada malam ini memberi manfaat pada you all. At least ada exposure lah, pengenalan, sedikit pengenalan tentang e-invoice, apakah persediaan, kat mana nak daftar e-invoice tu kan. Macam mana nak daftarkan TIN number kan. Jadi kalau untuk yang lebih detail lagi, you all boleh follow Puan Ruby. Okay. Dia selalu buat sharing dekat TikTok tentang e-invoice ni. Okay. Alright. So, kita dah jam 10:05 malam. So, kalau ada apa-apa, kita boleh bertanya dekat dalam grup. Okay, right. So, terima kasih kepada semua. Jangan lupa siapa yang berminat untuk daftar untuk pre-mentoring, okay, kita akan dipantau, dimonitor, you all punya task setiap hari. Okay. Thank you, sir. So, bolehlah join kelas pre-mentoring kita, right? So, okay, terima kasih semua pada yang join pada malam ini. Siapa yang nak dapatkan rakaman, boleh ada sedikit task, okay? Ada sedikit task, okay? Alright, nanti kita akan share dekat dalam grup. Okay, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi next week. Thank you. Thank you. Bye. Mana kak?